Ni marilah. Apa? Marilah. Kau kami Pancasila. Apa ya Pancasila kaya? Itulah. Kami salah ni 3 juta biti. Tapi 10 orang sarai. Kena hobi. Tapi ni sarai ni minta tanda tangan ni ke laki ni dulu. Iyo. Pailah kajo. Jo. Najo dah. Abang. Abang. Oh. Tangan saya bang. Tangan apa? Beberang. Amboi PPM lambo bang. Lunak gigi berlidah. Apa PPM ke ya? Itu bang. Pancasila. Kau yang menyalang ya. Abang yo na. Tangannya cuma cincang le. Di tanda tangan aja dia laki dia. Baca koi. Sadar aku ugang dia kau bilang lah. Lah timbul berkas, tak bayanglah di kapalo 3 juta. Apa nak tangannya? Pangpe, simpang ampe. Takana simpang ampe dan kunyang kau. 2.50 hanya kita 3 juta lebih setelah 30 hari. Ketika membayar minggu pertama tak lunas 75. Barasia minggu pertama. Minggu kedua tak lunas 75. Minggu ketiga masih senyum. Cak, yo bang, dia 5 puan. Minggu kampe batu tuit pintu langsung. Latihan ketua member di luar. Nih. Duri jauh-jauh ke kondo rumah. Nih. Laluan lah untuk cek dah untuk. Kesabian. Nih, mereka. Akhirnya dibuka pintu dia anak umur 7 tahun. Ke 1 SD buka pintu. Buka pintu. Saya siang ini. Kecil anak yang umur 6 tahun kok. Cari rumah dia. Lain rumah dia. Kecil rumah ada rumah dia. Kecil kita pikir ni kok. Kecil rumah apa cerita ni? Tu ni mau dia ni ada bondo ya. Pagondo sudah pintu. Tak ada si kontrol kampung ustaz dia. Amin. Dah sampai itu nak utang bah ya wah yo tu. Yo tu. Tak pede dah kurang ilmu, kurang amal, kurang ibadah untuk masuk ke dalam sarung. Masyarakat muslimin, jamaah maulid Nabi yang dirahmati oleh Allah. Sabalun ada Nabi Muhammad, ada zamannya zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Zaman yang tinggi peradaban tetapi rendah akhlak. Tinggi peradaban tetapi rendah akhlak. Padusi di zaman itu nadoratinya doh. Samo taka sampah meo. Itu zaman jahiliyah tu. Na ada aratinya doh. Di zaman jahiliyah hebat perjudian luar biasa. Di zaman jahiliyah hebat mabuk-mabukan luar biasa. Di zaman jahiliyah hebat buka-buka orang telanjang di tengah pasar luar biasa. Zaman kini lain tak orang berjudi. Lain tak orang berjudi. Jauh dah. Zaman kini lain tak orang mabuk. Zaman kini lain tak orang buka aurat. Apakah kita kategori jahiliyah? Tidak. Tetapi kalau ada je yang judi leh, mau nampak mana ada judi dia? Mana kata tuan ada nampak orang berasia sedoya. Tuan ada lagi nampak orang berasia. Berarti kita tidak zaman jahili. Sifat dan tingkah laku kita mirip-mirip tangguang dengan orang jahiliyah. Lain baju di kampung kita kok. Jauh dah. Lain minum tua di kampung kita kok. Jangan serindah air balai satu.
Kalau nyo bajudi nyo orang jahiliyah kalah tak kawa awak paling-paling kalah sejuta hitamatu. Mulai dari maghrib sampai subuh. Pulang pintu. Sejuta lah ya, bukannya belum. Judi zaman kini. Orang jahiliyah bukan lagi rumah, bukan lagi tanah, bukan lagi jawi, bukan lagi motor. Kalau jahiliyah judinya datang orang Arab bangsawan, nampak beko padusi sedang mengandung di tengah jalan, takut-takutan. Siana dapat beko takutnya, ambil rumah bo, ambil tanah bo, ambil untung bo, ambil bini bo. Bini digadai ni. Awak ni mana kena ada? Ni mana kena ada? Orang jahiliyah. Dalam pikiran awak sampai hari tidak hari tujuh si Arab baduo mencari akan mengandung tu nyo tarik tangan dan mengandung tu nyo ambil tangan nyo dihantai kau ini lah tahu jantan Dewa Tino sampahnya letak itu judi uang jahiliyah lai talau Dewa tu Allah muncul ke sinar tembak kau lihat lai talau Dewa tu Allah lakalah itu yo tu luar biasa apa tu Pak. Orang Arab juga mabuan. Awak di kampung kita boleh nak suka mabuan? Tidak, ini sampai lain tidak. Tapi nak sebagian lain Ustaz. Dia tu. Kalau orang jahiliyah mabuannya bukan main. Awak paling sebotol, 5 botol. Kalau orang jahiliyah baladah rumput rumah nodek mabuan. Mandi dengan itu basuh muka dengan itu awak lepas basuh muka dengan itu berarti kalah awak alun kira awak lain itu organ yang dibagi oplosan yang oleh bulu lagu dengerin lagu mabuk loh. Kau di kampung Ustaznya semua dah tahu dah. Kalau jam 8 sampai jam 9 itu lagu besok. Salalalala. Kalau nak Madalina. Aku mahu hanya untuk minum itu jam 10. Kalau lah jam 1 balik, 2 balik itu pargoy itu leh. Lihat kau tempat gue juga. Boleh pargoy juga. CPD Komunitas Pecinta Goyang di bawahnya pantang pulang sebelum nama merah. Pakai baju bagai, pakai seragam, pargoy. Allah dah. Patah tapi jangan nampak jauh kita tahu ya. Inilah sakit tinggal begini. Inilah Tuhan.